Macam mana kita nak guna SARA di pasaraya? Mula sekali, kita kena pergi ke kedai atau pasaraya yang terlibat dengan program SARA. Untuk bersemakan kedai yang menerima SARA, kita boleh semak melalui aplikasi MyKasih. Tekan butang cari kedai dan kita akan melihat lokasi kedai yang menerima SARA. Contohnya TF Value Mart Muar Johor. Seterusnya, kita hanya perlu pilih barang yang boleh dibayar menggunakan SARA. Biasanya, kedai atau pasaraya akan letakkan label sumbangan asas rahmah untuk barang yang kita boleh ambil. Sekiranya tiada label, kita boleh semak melalui aplikasi. Pilih menu semak barang dan imbas kod bar. Kita hanya perlu scan barcode barang yang kita nak beli. Sekiranya layak, dia akan keluar paparan macam ni. Okey, itu sahaja untuk video pada kali ini. Kalau korang nak dapatkan lebih banyak video berkaitan dengan SARA, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye.